Korang pernah tak rasa macam ni? Walaupun duit masuk banyak, tapi tetap rasa tak cukup. Gaji naik, bisnes berkembang, profit trading pun konsisten. Tapi entah kenapa, masih ada kekosongan. Duit habis macam tu je. Dan bila korang tengok akaun bank, korang mula terfikir, mana semua duit aku pergi? Hai guys, selamat datang ke Syed Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak selami dunia psikologi berkenaan wang. Kenapa kita selalu rasa duit kita tak pernah cukup? Apakah rahsia di sebalik rahsia psikologi kekayaan ini? Semuanya akan terjawab dalam video ini, so tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Dalam dunia kewangan, ada satu fakta pelik. Majoriti manusia, bila dapat duit lebih, lifestyle mereka juga meningkat. Contohnya, gaji 3,000 naik ke 5,000, terus rasa nak tukar kereta. Dari 5,000 ke 10,000, terus rasa nak duduk rumah yang lagi besar. Inilah yang dipanggil sebagai lifestyle inflasi. Maksudnya, standard hidup naik sama laju dengan pendapatan. Akhirnya, walaupun duit banyak, perasaan cukup tu tetap hilang. Tapi, kenapa perkara ini berlaku? Jawapannya terletak dalam psikologi manusia. Otak kita tidak pernah puas dengan apa yang kita ada. Kita sentiasa bandingkan diri dengan orang lain. Bila jiran beli kereta baru, kita rasa kereta kita dah ketinggalan. Bila kawan tunjuk rumah besar, kita mula rasa rumah kita kecil. Dan tanpa kita sedar, kita masuk ke dalam perangkap ilusi kekayaan. Kaya di luar tapi miskin di dalam. Psikologi wang bukan pasal kira-kira semata-mata. Ia tentang emosi. Kenapa ada orang yang gaji 2,000 je tapi dia rasa cukup? Sedangkan ada orang income 10,000 tapi tetap rasa susah. Sebab duit tak pernah cukup kalau hati kita tak pernah rasa cukup. Dalam trading pun sama je. Ada orang withdraw $100 dah rasa bersyukur. Tapi ada orang profit 10,000 masih rasa kurang. Duit sebenarnya bukan masalah. Masalah yang sebenar adalah emosi ketamakan. Dan inilah rahsia yang ramai tak tahu. Bila korang tak pandai kawal emosi, duit sebanyak mana pun tetap akan hilang dari tangan. Ahli psikologi panggil fenomena ni sebagai hedonic treadmill. Ibarat korang guna treadmill dekat gym. Korang berlari laju ni, tapi tak pernah bergerak ke mana-mana pun. Sama juga dengan duit. Korang dapat bonus, rasa gembira. Tapi hanya sekejap je perasaan itu datang. Lepas tu emosi kembali normal. Lalu korang mula jadi tamak dan kejar banyak lagi dan lagi dan lagi. Dan begitulah kitaran hidup manusia moden. Sentiasa berlari tapi tak pernah sampai. Korang pernah terfikir tak? Kenapa ramai milioner atau bilioner hidup sederhana padahal diorang ni dah level boleh beli apa je yang diorang nak? Kenapa? Sebab diorang ni faham satu benda, kekayaan sebenar bukan di luar tapi di dalam minda. Ramai orang nak jadi kaya, tapi bila duit datang diorang ni jadi hamba duit. Sementara yang betul-betul kaya, diorang kawal duit bukan duit yang kawal mereka. Jadi, bagaimana nak keluar dari psikologi duit tak pernah cukup ni? Ada 3 langkah penting yang korang perlu ambil. Pertama, ubah definisi kaya. Jangan ukur kekayaan pada kereta atau rumah. Ukurlah pada kebebasan. Bebas dari hutang dan bebas dari tekanan. Kedua, kawal lifestyle inflation. Bila income naik, jangan automatik naikkan perbelanjaan. Simpan
labur dan biarkan duit tu bekerja untuk korang. Ketiga, sentiasa bersyukur. Orang yang sentiasa rasa cukup akan menarik lebih banyak rezeki. Sebab otaknya fokus pada peluang, bukan pada kekurangan. Ingat, bukan semua orang yang ada duit banyak tu kaya. Dan bukan semua orang yang duitnya sederhana itu miskin. Yang miskin adalah bila hati tak pernah puas. Jadi, bila korang rasa duit tak pernah cukup, berhenti kejap dan tanya diri korang. Adakah aku yang kawal duit atau duit yang kawal aku? Kerana akhirnya, psikologi kejayaan ni bukan tentang berapa banyak duit dalam akaun, tapi berapa tenang hati korang bila tengok baki itu. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh join kelas saya dan tekan link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.